Jadi saya bagi 100 orang free. Tak ada, hari ni jual combo je. Combo ni barang dia apa? Ayam, minyak ni harga berapa biasa? Dalam 13. Ayam seekor, telur sepapan RM5. Saya bayar boleh tak? Boleh? Saya nak bayar. Terima kasih. Jadi saya bagi 100 orang free. Baguslah tu. Boleh. Jumpa lagi. InsyaAllah. Mas sana bang? Terima kasih. Sama-sama. 50. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Ni kawan saya ni. Mana kameranya? Kamera ni tak ada. Apa kamera tu? Dia nak ambil dia punya. Dia nak ambil gambar. Sini ada. Wah, kau pun ada. Aku dah bagi dia orang lah. Aku dah bayarkan. Terima kasih YB membantu. Sama. Oh, saya beli kentang saja. Ambil lagi. 1, 2, 3. Ini 4. Boleh kan? Sama-sama. Bagi dia orang makan ke? Panggil dia orang siapa nak makan. Siapa nak ni ya? Nak tak? Nak belanja ke? Sama-sama. Dah ambil beratur balik sana Jangan beratur sini balik. Beratur sana. Dia boleh simpan kawan saya. Dia tunjuk. Jadi sebab itulah saya bayarkan dia nyikan RM80. Ini memang sangat membantu orang-orang Johor. Jadi kena ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Dia bukan sahaja tak cukup dengan bantuan kasih Johor, dia buat lagi untuk jualan kasih. Dan jualan kasih ni banyak potongannya. Ayam seekor, minyak 2 liter, telur, tapi harga RM15. Jualan kasih ni bukan hanya di sini. Hari ni ada 3. Jadi besok pun ada lagi. Kalau tak nak, kalau hari ni tak sempat, masing-masing tak sempat, besok ada lagi pada 17 Mei. Iaitu di Taman IB tu dengan Masjid Bandar Baru Permas Jaya. Besok ada. Jadi besok datanglah ramai-ramai untuk kita dapatkan jualan combo.